Sebanyak 2,500 penempatan baharu diperoleh Malaysia bagi program TVET di China tahun hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pada tahun lalu belia Malaysia ditawarkan 5,125 tempat untuk menjalani latihan TVET di institusi dan industri China. Untuk tahun hadapan, penambahan ini dibuat setelah kejayaan dalam program yang terdahulu. Kursus-kursus ini mengambil masa untuk jangka pendek dan jangka sederhana di antara 1 bulan hingga 6 bulan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid merasmikan Forum Kerjasama Pendidikan Industri TVET Antarabangsa Malaysia-China kali kedua dan Pameran Pendidikan Vokasional Malaysia-China kali keempat di Shanghai, China. Beliau yang juga pengerusi Majlis TVET Negara berkata, kadar kebolehpasaran graduan TVET yang menjalani latihan di China amat baik dan mencapai 100%. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut merasmikan Institut Guangxi sebagai hub latihan bersama Malaysia-China dalam bidang semikonduktor dan elektronik lanjutan. Melalui institut berkenaan, seramai 500 peserta terdiri daripada pelajar, tenaga pengajar dan pekerja industri akan menjalani latihan bernilai RM10 juta selama 1 hingga 6 bulan. Beliau juga menyambut baik pelaksanaan program C1 Skill Advancement and Employment Program SAEP yang akan melibatkan 2,500 belia Malaysia berkemahiran mengikuti program Train and Place di China bernilai RM12.5 juta. Latihan berkenaan meliputi 3 sektor strategik iaitu rail transit, e-dagang dan logistik serta keselamatan siber. Peserta berpeluang menjalani penempatan kerja bersama syarikat China yang beroperasi di Malaysia.